Hello dan selamat kembali ke podcast Parfu Kencang. Podcast nombor 1 di mana? Ui, tak ada di Malaysia. Tak boleh nak buat di Malaysia. Di Parfu. Di dimensi keempat. Kemungkinan Hai guys. ya, Selamat berjumpa kembali. kemungkinan Selamat jumpa lagi. kita dekat dimensi keempat, kita paling famous. Boleh jadi? Okay, so Kalau dimensi keempat tu kita masuk dimensi lain, bukannya masuk timeline yang lain. Alah, yang mana pun dekat satu tempat atau kat parallel universe atau kat mana-mana saja mungkin Aduh. ada yang kita famous. Kau nak Mungkin tahu nation apa tu? Nation, Nation Fire Nation. Imagination. Hot tub time machine. Okay, so nak sembang terus ke? Update secara ringkas dan padat dalam satu ayat. Fi, macam mana? Dia macam Update hidup. Macam pergi kat counter kan, sila beri ringkasan dia. Hari ni orang heartbroken. Lepas tu petang tadi jogging 8 kilo sebab nak lupa kan. Oh, Tapi tak lupa tak. so Baik tu. stock market lah ni. Geng stock market lah. Dia lari 8 kilo. Sambil lari tu buka Google, tanya, apa kenapa macam ni? Lepas tu cakap macam ni. Lepas tu cakap, oh betul lah ni. Aku rasa dia heartbroken dengan AI kot. Bil, bagaimana hidup anda? Tak ada perkembangan, tak ada pertambahan, tak ada perubahan. Weh, kuatlah sikit Bil. Aduh, tahulah tengah down tapi semangat sikit boleh tak? Hello? Tak nak bagi down okay. Bagi semangat sikit. Okay. Okay. Dengar. Dengar. Semangat Semangat. Kau dah Semangat. datang lah ilham ni. Aku Wah. punya apa yang semalam tu tiba-tiba Aura. comeback kan? Aura. Aura. Aura Dah keluar daripada air. Tadi dalam air. I'm under the water. Please help me. There's too much raining. Jajah, memang ni aku punya setup baru ni. Setup miskin aku panggil tu tak? Sebab tu lah. I'm underground sekarang, underground. Bila nak siap? Floor gang. Aku kena low profile tu, lari daripada FBI sekarang. Logging. So aku Okay. buang semua, bagi ambil yang baru. Apa kata? Buang yang keruh ambil yang jernih Itu Wah. lah. Main jenis ambil keruh. Okay. Itu So aku update sikit lah pasal hidup aku lah. Senang. Okay. Dah Tu je. settle, jom. Dah. Okay, so mari kita mula topik kita. Okay. Maksudnya dia still hidup lagi ya? Hah? Maksudnya dia still hidup lagi ya? Yeah, it's Okay. dia macam not up, not down. Okay. I'm still alive. At Okay. least tak heartbroken Dash. So not Okay, down okay, lah. okay, It's okay. stagnant. Nak cerita ke nak luar daripada podcast? Tak payah kot. Okay. So the thing is kan, okay, certain things dalam hidup kita ni memberi impact yang besar. Contohnya Impah Okay. Maksima. impact maksima. Aku dah agak dah cover ayat tu, tapi okay, Aduh. salah satu event yang baru recently terjadi, yang Trump buat keluar tarif, lepas tu dia memberi impak kepada ekonomi. So, aku nak tanya, dalam hampa punya personal life, impact besar yang terjadi, Belum rasa lagi. belum Rasa rasa apa? Belum lagi. Belum lagi. Belum kena impak lagi. Tak ada lah. Belum maksimal. Tak, kita tak payahlah duk abak apa dia lupa abak. Tiba-tiba tak jam macam ni kalau tak ada topik je nak aku nak sembang habis lah topik Aku hantar. Ataupun ni Dash. Aku Ataupun pandai cook. prediction. Tak. Aku nak buat macam contoh dalam hidup hampa. A certain event yang macam, damn, it gave me an impact. Ataupun Belum game. bagi lagi. Ha? Benda tu belum implemented. Asal tak ada Betul lah. implemented. Hang dah hidup Belum sampai 27 lagi. tahun. Ataupun 30 Dia punya tahun. tarif tu belum habis implemented seluruh dunia lagi. Tak, aku tak kisah Belum pasal rasa tarif tu. Aku cakap pasal personal life hang. Kehidupan. Dia belum impression lagi Tash. Dia belum tak impression lagi. Cerita tu saya. Aku memberi salah satu contoh. Alright. Okay. A small event yang memberi impak
maksima kepada seluruh Ya. dunia. Tolak Contoh. tolak satu point host sebab dia buat benda impak Oh. maksima tu. Bullshit. Host ke co-host? Pi berdiri kat luar sekarang. Pumping 5. Peluang berapa lama? 30 minit. Selama 30 minit tak aku tahu 30 broken. Janganlah sampai macam tu. Dia masalahnya Tajudin nak cerita lagi pasal dia punya minggu ni. Yang episod sebelum ni dia kata dia accident lah. Ni nak cerita benda lain pula. Mesti ada cerita je ni. Bila aku accident ni? Tahu tak Syabir akan cakap apa nanti? Media sosial. Itu memberi impak kepada dia. Tengok tengok ni. Tapi okay lah, aku start dulu lah. To be honest, dalam hidup aku, media sosial memainkan peranan yang terlampau. Ni touch ke Bil? Wait, sebab What the hell? Ni touch ke Bil ni? aku ada love-hate relationship dengan media sosial. So, inherently, dia memberi impak yang negatif. Maksima. Tolak satu markah, Fi. Tak, orang tak nak. Tak. Hang dah habaq impak maksima. Tolak satu markah. Okay. Tak, orang menggunakan ayat yang betul. Mana boleh? Ni Tolak dua markah sebab melawan host. Baik cikgu. Cikgu dia tak buat kerja sekolah cikgu. Tolak 3 markah sebab tak buat kerja sekolah. Okay, aku rasa hari ni macam kita Kau bayangkan time paling perfect sekali nak siapkan kerja sekolah tu time bila tak? Time cikgu minta pas-pas buku tak? Okay, sila kumpul buku untuk kerja sekolah. Time tu baru kau buat. Baru nak clear tu, soalan pertama tu. Aduh. Okay, so kita kembali balik kat topik kita. Contoh macam dari hidup aku, social media telah memberi impak yang terlampau ekstrim lah aku boleh abang. The reason aku boleh cakap goreng sampai tahap ni adalah salah satu reasonnya social media. Aku dulu dengan harapan nak jadi famous, tapi sekarang tak ada siapa kenal aku. Jangan sampai link kau punya YouTube channel tak? Tak payah. Malu. Kita orang kenal. Pendengar kan jumpa kan. Nanti Pokok tu kenal. Pokok tu kenal. Pokok mana? Pokok yang tengah-tengah tu kenal. Bagai, cukup. Jangan That's one of the impact lah. Contohnya video yang aku buat jadi viral masa sekolah aku, and then it became a turning point event. Canon event dalam hidup aku dan menyebabkan I became like this lah. I became Masalah 27 ada macam tu tak touch. Tapi jadi cringe tu. Bila aku jumpa balik video YouTube aku macam apa cringe ni? Janganlah. Aku nak wipe my past lah. Nak tanya satu Zaman sekolah dulu pernah shuffle ke tak? Tak. Aku bukan budak shuffle. Apa je tak pernah shuffle ni? Aku budak break dance. Tolong Flash mob kan touch. Flash mob. Techno yang tu ingat gerak liquid tu. Liquid. Tak. Yang Dota. Yang tak siap kerja sekolah tak boleh join. Kita mestilah dengan ibu dan ayah. Syafla Datura. Mesti tak kenal lah, Fi. Udah lemah. Aduh, cringy. Fi, hang kenal Syafla Datura, Fi? Apa? Syafla Datura. Tak kenal. After this, Cendata Gautama kenal. dia tu siapa, Fi? Dia tu nenek Tok Wan aku. Tak kenal ke Cendata Gautama? Tak kenal. Aku hero yang aku kenal. Okay, so Cendata Gautama tersilap ada dalam buku okay, sejarah. mula balik. Aku dari tadi nak impak. Tak ada siapa Cendata nak Gautama sembah. di Buddha tu. Member aku lah. Member sekolah aku tu. Hati-hati. Hang tak tahu ke Member dengan Jesus Christ. dulu dia kelas depan, aku kelas belakang. Aku tengok anime dia. Salah banyak tu depiction dia. Biasa tak in terms of religion kita Record of
of Ragnarok. Kita tak boleh nak Kalau apa-apa. nak ya tu. Okay, Record so of Ragnarok. ni. Tak cakap pasal Kembali marah ke tau. topik. Anime- Woi. anime paling Ah, letak. ah, Aku ah, kena cakap. minus beri 3. impact yang sangat Woi, besar, tak? minus 4. Ini yang beri minus impact yang 5. sangat besar. Aku kena bagi tahu kau ni, Taj. Kau dengar, Taj. Okay, Kau tahu apa yang okay. jadi, Taj. Kau kena tahu ni, Taj. Impak dia besar tu. Okay. Okay, cerita. Aku ada baca satu manhwa ni tau. Manhwa ni best. The beginning after the end, kau tahu tak? Dia keluar Okay. anime je. Kau tahu anime dia macam mana? Anime dia tai tu. Anime dia macam sampah siap. Apa dia? Aku marah. Hero Anime- Power X lah. Anime dia Teruk tai tu. gila. Teruk sangat tu. Yang tu betul-betul disappointment lah. Anime Macam apa? what the Tolong hell? bagi tahu boleh tak? Aku Hanya Beginning orang after the expected end. macam Ha? Tajuk dia adalah The beginning after the end. after the end. Beginning after the end. Itu tajuk manhwa dia. Dia ada Kalau siapa baca dia- lagi dia- hebat, baca dia- dia punya dia novel beginning lah. after the end. So, TBTE. TBTE. Sekali dia keluar animation macam I got Gila hated. lah. Aku ingat orang Tahu tak, expectation lah, expectation. Solo Tahu tak leveling Tash, kan. dia punya anime Tash. Anime dia macam cerita isekai yang third rate punya. Lagi teruk. Masa lagi teruk lagi teruk. Dia macam Sedangkan- Blue Lock punya PowerPoint kau tahu tak? Ni. Tak apa, kembali balik ke topik. Tak, ini impact yang penting Taj. Ini beri impact yang sangat besar. Kau Tak, tahu tak apa Macam impact? tu. apa yang dia bagi Macam Dennis impact Johnson. untuk hang ni? Aku nak tahu Malah. impact untuk hang. Aduh. Kata cerita pasal impact besar. Okay, cerita. The floor is yours. Aduh, tajuk tu arah tu macam. Asal lah Muhammad ni. Tak, cringy bukan gila. dari tadi aku dah impact. Tak se-impact pun. Rupanya Itulah, aku yang kenapa impact? terimpact. Dah lah, go. Aduh. Itu lah, dia macam expectation kau kalau dah terlampau tinggi kan, itu yang menjadikan apa event yang seterusnya memberikan impact yang sangat besar. Sebab kau ada expectation kau tak? Nampak tak impact? So benda yang memberikan kita impact tu, kita datang daripada expectation. Habis 60 saat. Ni pro pula. Hang host ke aku host lah? Tolong lah. Negatif 3 lah. Aduh, ini sambungan episode minggu lepas. Aduh, sebenarnya Hang still kalah lagi Taj. Hang ni yang tak sedar. Aku pula. Teruskan. Expectation. Itu lah, kau baca kan cerita The Beginning of the End tu? Ke kau baca light novel lah? Baca Aku dulu. just manhwa je. Tapi tu lah, bayangkan manhwa dia lagi banyak panel basically frame by frame daripada anime tu sendiri. Bayangkan manhwa solid image lagi banyak frame daripada animation gambar yang bergerak. So boleh nampak betapa teruknya dia punya storytelling, dia punya Oh, ni ke yang PowerPoint tu? yes, yang slide. Aduh, aku tengok dekat Instagram aku macam asal PowerPoint? Kau tak silap. Dia orang tengah hype cerita ni kat TikTok kan. Kau tak silap sebelum dia keluar anime tu. Sebelum dia keluar macam cerita ni akan dapat animation. Lepas tu semua expectation kan. Orang ada expectation ni. Oh ini solo leveling punya level ni. Solo leveling. Kau tengok solo leveling macam mana kan. Harap dia tak buat. Gila. Harap dia tak buat apa omniscient point apa yang view yang cerita Equal satu tu. gitu macam tu. Pada bahagian tu habis dah. Aku dah sampai chapter 200 baru baca dia punya manhwa dia tu. Kalau dia buat benda merepek. At least yang Okay. cerita ada di satu manhwa tu aku baca okay lah. Not the bad tapi okay lah. Tapi yang the beginning after the end tu betul-betul belum ada beginning lagi dah end tu. Itu memang fail lah. Memang betul-betul fail. Tash, orang cakap Dia fail sebab apa dalam- Tash? Manhwa dia Tash, orang boleh cakap S tier lah. Macam A to S tier lah. Dia tak lah Okay. S tier betul-betul. Dia A lah, solid A. Tapi Kalau pendengar nak tahu, pendengar nak tahu dia punya expectation lah kan. Touch, kau tengok cerita isekai kan. Isekai Okay. apa yang paling hebat sekarang? No Mushoku game, no Tensei. life. Oh, Mushoku Tensei. Okay. ni. Eminence of Shadow. Eminence of Shadow. Okay. Eminence of Shadow. Eminence of Shadow. Mushoku Tensei. Siapa yang tengok mesti tahu Mushoku Tensei. Sepatutnya dia punya storyline
boleh dikatakan saing-saing dengan Mushoku Tensei tu, Wak. Okay. Tapi Mushoku Tensei animation dah memang mantap sebab Mushoku Tensei kan. So orang expectation level tu lah. Sekali yang keluar, impact yang diberikan sumpah. Sampaikan dia animation dia tu dibandingkan dengan anime of grade. Anime of grade tu lagi hebat kau tahu tak? Aduh, off brand punya. Rasanya Dia budget ber- dia orang kurang kot. Nak buat Tak, anime tu. aku tak boleh tahan yang dia pun buat competition PowerPoint version dengan anime version. Itu lah tu. Aku macam what the heck man. Aku tak tengok pun. Aku tak bother pun untuk tengok series tu. Dia punya backlash tu besar gila sampai orang kata cancel anime tu, cancel. Betul-betul kena cancel culture. Ini lagi satu aku Ya. nak sebut. Social media punya. Eh. Social media cancel culture. Okay, Bel dah sembang lah pasal impact yang terlampau impact yang diberikan. Hang Aduh. takkan tak ada impact. Mi. Contoh macam Heartbroken Ada. tu. Ada. Ni, dia lebih kurang. Internet. Internet. Oh ni enshittification. Justification. Dulu, sebelum internet berleluasa, zaman dia tengok YouTube start buffering, kita ada nama tu tak? Tak ada Ada. Aku ada. Korang ada dia. Zaman tu, Zaman full zaman flip tu Zaman tu kita semua main luar kot. Main badminton, main bola, main basikal, explore semua taman, pergi kat taman lain apa semua, explore gila-gila. Main bidaman, main gasing, main macam-macam Ni, tu, ni, main ni, layang-layang. Kat tepuk. Tapi selepas internet berleluasa kan, kita yang dah dewasa pun kena impak juga. Dah tahu macam main game, main social media, tengok benda-benda. Kalau TikTok repeat tu aku cakap betul lah. TikTok repeat tu. Tapi Ni TikTok macam to be touch honest, malam. Dia main macam touch malam, dia main TikTok daripada pukul 8 tiba-tiba dah pukul 11.30. Dia main TikTok tu. Dia main sampai pukul 2 pagi tu TikTok dia scroll. Lepas tu dia sharing bukan dalam group. Nyampah tu tak. Aku bagi Share tahu link honest komen. lah, the real reason is the way internet is now yang menyebabkan benda ni terjadi. Contoh lah, dia macam internet sekarang memerlukan attention. Depa Internet semua orang internet tu is not just a tool tapi a attention seeking device. Tu satu. Second lagi, sebab apa orang dah tak hantar orang pergi luar is because of fear. Contoh, apa yang jadi dekat KL, sinkhole kat KL. Asal orang kat Penang pula takut? Hang faham tak? Salah dia punya impak yang kesannya kecil je tu. Dia Masalah benda tu internet ni. benda tu jadi kat Selangor. Dia- Tapi orang Penang yang paranoid. Dia sebenarnya kan, kalau kita cerita pasal sebab media sosial, tapi for me yang lagi umum dan lagi besarnya lah internet. Sebab contohnya kan, orang boleh jadikan artikel ke kat internet, orang boleh baca macam tu. Artikel kita tak kira sebagai media sosial kan. Ya. Tidak. Jadi internet ni, dalam internet ni dibuatkan kita punya generasi awal-awal hancur. Generasi selepas kita hancur. Sebab apa? Sebab dia dah terdedah dengan benda-benda yang tak baik. Awal sangat. Minda dia orang corrupted. Internet Dan satu internet punya era ni membuatkan kita, perasan tak budak-budak sekarang, kalau kita zaman kita tak tahu dulu, kita akan cari maklumat kan. Tapi kita punya budak-budak sekarang diberi maklumat. Nak tahu apa maksud Beri dia? maklumat. Kalau kita awal-awal dulu, kalau kita buka YouTube, kita akan cari video yang kita nak dan kita akan cari creator yang kita nak, kita cari maklumat yang kita nak. Basically kita cari sebab kita tak curious, ada kita satu nak belajar lagi. ilmu. Tak, dia punya starting internet Tak, kita yang Google. untuk zaman kita ada satu lagi. Dia ada lagu, kalau kita cari tutorial akan ada lagu Let your body hit the floor. Let your body. Aduh, ada lagu Coba background kan. ni. Tapi budak zaman sekarang semua disuap. Dia punya disuap tu, kau tanya ChatGPT bagi kau terus semua assignment yang diperlukan. Kau kadang-kadang kau tak recommend pun, tapi disebabkan kau pakai For You page ataupun basically TikTok dengan social media, For You page tu sumbat dekat mulut kau,
information yang engkau tak nak pun information tu. Tapi kau disuap. Dia feeding je kau. Okay, ni maklumat yang kau tak nak, aku bagi je. Oh, ini recommended, aku bagi je. Zaman kita tak ada tu recommended punya, orang kata, video, recommended punya ilmu, recommended Zaman punya kita ada kelab penguin. Kita tanya orang dalam kelab penguin tu. Zaman Apa kita- hotel. Zaman kita zaman curious lah. So kita lapar, kita curious, kita cari. Zaman budak sekarang ni, diorang dah gemuk dah. Dah gemuk tu satu. Tapi diorang still makan lagi. Makan benda yang sedap tak apa. Dia makan benda merepek je tau. Tapi tu lah, hang kena sedap. Bukan salah dia orang Jatuh, juga jatuh. tau. Tak, masa isu paling besar, benda yang merepek diorang telan tu adalah brain rot, kau tak? Uh, Itu dia punya keyword tu, tak, brain rot. dia basically Bukan dia salah overload of generasi kita ke? information. Kalau Kalau dia salah dia salah generasi millennial. Dia basically Z lah, Z. tak, Kita tak. buat brain rot, Aku akan buat diorang- satu diorang je. consume. Dia basically semua generation salah. That's the Generation reality. salah Kalau dia, hang fikir, dia internet wasn't built in a day. It was layer brick by brick. It's Apa yang buat internet? Belum masih ingat lagi. Cek siapa yang buat internet? Pakcik Ni, go. Siapa yang buat pop-up internet, Ni. pop-up iklan dekat internet tu? Pakcik go. Aku menyampah Oh, betul. yang dia menyesal tu. Aku menyampah Muhammad tu. Tengah tengok Dia social buat media. lepas tu dia menyesal tu. itu lah. Yang buat ads tu, yang buat pop-up ads tu, dia buat. Lepas tu dia menyesal, dia kata dia buat benda tu. Menarik ad. Masalah dia pop-up Tapi- tak ada limitation tu. Bayangkan kau baru nak tengok pop-up. Okay. Pop-up lepas tu ada timer. Button skip tu tukar-tukar tempat. Button X tu. Button X tu berubah-ubah macam oh ini Kadang- iklan Kadang-kadang left, Iklan. kadang-kadang right. itu lah. Kadang-kadang iklan Itoro tu kadang-kadang close. Dekat bawah belah kiri button biru. Kadang-kadang button dia kelabu. Kadang-kadang X. Kadang-kadang bentuk yang apa tu? Nak panah ke kanan, arrow kanan 2 kali tu. Kalau Kadang-kadang silap ada kau kena tunggu budak tu pusing habis. kalau silap tekan dia redirect ke tempat lain. Kau tekan betul, tapi sebab kau salah satu pixel saja, pop dia terus Dia direct pergi tempat dia pergi website kasino. Aku paling menyampah kalau dia pergi Shopee, dia pergi Lazada, dia pergi kasino tu. Aku macam Ya tu tak apa lagi. Apa sebelum pop up tu hang kena buat captcha dulu. So lepas kena balik tu kena buat captcha balik. benda lah tu lagi laju daripada kalau aku betul-betul nak buka Shopee, nak cari benda yang aku nak beli. Tapi tekan X tu salah, lagi laju dia pergi ke Shopee daripada aku pergi. Frustrating kan yang Tash cakap bila kita nak close tapi kita tekan dia direct, kita back, lepas tu tiba dia kena buat captcha balik. Lepas tu tekan dia direct lagi. Dia kadang-kadang sengaja tau. Kadang dia macam 3-4 kali sebab dia nak dapatkan revenue tu. Baru lepas tu betul boleh buat. Ni aku tak tahu apa pernah game main game It Takes Two ataupun ni. It Takes Two. No bukan Takes Two, Split Faction lah. Split apa? Fiction yang paling latest ya. Fiction. Yang tu kan ada satu part tu depa ni kena kejar dengan robot lepas tu seorang tu kena buka phone. Ya, orang kena hack Atas motor tu. Lepas tu pop up captcha pula. Captcha salah kena buat balik. Aduh, aku tengok game tu, aku yang frustrated. Aduh. So okey lah tajuk impak itu orang dah. Okay. Boleh acceptable. Tapi Reality reality aku nak tahu reality is sebab kita ada masa lagi. Oleh itu aku nak tahu in a broader term, in personal life, dalam hidup korang yang yang ni kita cakap general lah. Aku Events, salahkan seorang yang memberikan impak paling besar. tak events yang memberikan macam impact. Ini sebuah agenda Yahudi tak? Banyak. Event. Yang ada, macam mana nak abang? Event yang define korang. Ada. Oi, orang cerita ni kena bagi makan banyak tau. Okay. Yang ni betul-betul betul-betul perubahan hebat lah. Okay. Okay. Cerita dia macam ni. Benda yang memberikan impak. Ketika form 4, Okay. orang gemuk tau. Okay. Gemuk Okay. macam 100 lebih
1 lebih kilogram macam tu lah. 120 lebih kot, tak silap. Macam tu, gemuk lah. Lepas tu, Macam mana? Aku tanya Fi, sebab kau pernah alami benda kan. Macam mana kau boleh cecah sampai kau boleh pecah 100 kilo tu? Untuk orang macam kau. tak tahu tu. Tak pasti. Dia lagi dia- satu kan. dia- Macam bro casually drop law. Sebab kan tahu selama kita kenal dia ni, dia ni kurus tau. Dia Tapi bila tengok gambar dia zaman sekolah macam, what? Macam mana kau boleh sampai tahap tu? tak tahu lah. Dia makan biasa je tapi tak tahu lah. Tapi dia Metabolisme ke? makanan metabolism kot. Genetik pun trash juga. Kau punya habit campur dengan metabolisme kau menyebabkan impak dia adalah kau dah 100 kilo lebih ya. Impak maksimal. Betul. Sebab ada orang metabolisme boleh makan 5 pinggan nasi tak gemuk. Ada orang makan Ya, kira my genetik kira macam agak trash juga my genetik. Wow. So blame it on the Tapi problemnya sekarang yang lain tak gemuk pun. Orang-orang je. So I don't know lah. Maybe dia sebab my lifestyle dengan my punya pemakanan terlalu banyak kot. lepas tu tak fikir Tapi langsung ni- kan. Lepas tu tak fikir. Sebab macam tu macam tak terfikir. Lepas tu pada form 4 kau masuk Toastmasters. Toastmasters Apa benda? public speaking kan. Okay. Lepas tu kat situ dia adalah dengan dak-dak daripada Australia apa semua kan. Lepas tu dekat salah satu aktiviti time petang tu, dia ada aktiviti yang orang gelar apa yang suka aneka macam tu lebih kurang macam jungle, macam kena panjat-panjat ke apa ke benda macam tu kan. Okay. And then dia ada satu part beberapa part lah. First adalah Monkey bar. team ni dia kena alihkan semua orang daripada satu point pergi ke point lain dan kena melalui benda yang tinggi, macam halangan yang tinggi macam tu. Jadi orang angkat-angkat lain tu kan nak bawa ke sebelah sana. Betul tak? Okay. Macam my turn macam orang semua macam mana nak angkat dia ni. Dan itu orang besar kan, itu orang gemuk kan. Oi, macam mana nak angkat dia ni? Orang semua macam dia orang kira macam jadi problem lah untuk my team. Jadi dia orang macam angkat macam gila-gila je. Oh, macam angkat itu kan. Lepas tu lepas macam tu kan. Tapi yang gilanya for me, yang paling gila, yang paling pop macam tu adalah ada satu aktiviti yang kena lalu bawah tayar-tayar tu. And then tayar yang last kali, tayar yang dekat tanah tu kan, yang tayar yang ditanam kat tanah yang berdiri macam tu kan, bawa macam askar tu kan. Lepas tu tayar yang last kali kira macam tayar kancil ke pun tak tahu lah, lebih kurang yang tu. Orang tak lepas. Faham tak? Sangkut. Orang tak lepas. Sangkut. Sangkut dalam tayar. Sangkut. Macam first sangkut. Lepas tu semua time tu semua macam, "Oi, boleh Vi. Lepas tu semua tengok sampai Fashi semua datang, semua tengok kan. Semua tengok. Oh, you know. Oh, dalam tu dah tengah macam apa macam oh, je. Oh, you know kan. Lepas tu betul lah. Dia fikir balik. Tapi Oh, sebelum tu betul. hang tak Inilah experience kid diver, Ifi. tak aku nak Kau tak tahu. pasti Sebelum tu hang tak pernah rasa something macam tu ke? Macam Dia tak sebelum ni orang tak, sebelum ni macam tak ada situasi yang menyebabkan orang betul-betul kena macam tu, tak ada lah. okay. Tapi bila berlaku macam tu, and then lepas lah akhirnya. Tapi masalah sekarang jadi famous sebab dia ni tak lepas layar tadi. Malam tu kan ada aktiviti lain kan, macam ada talent show ke apa kan. Jadi dia ni yang tak lepas. Semua tahu, semua ratusan orang semua kata ni FE yang tak lepas tadi. Macam tengok macam okay. Macam puasan lah. Dia tak sedih tak apa, tapi dia realise macam I need to do something, faham tak? Dia tak rasa malu sangat apa sebab orang tak rasa malu pun. Tapi dia rasa macam realization tu datang. And then semenjak tu balik tu terus keesokan harinya orang tu start exercise setiap hari tau. Setiap hari, every day, tak berhenti. Balik sekolah exercise, balik kelas sampai exercise. Tapi tu lah aku koyak sebenarnya cerita ni impact pasal Fi kan. Tapi sebab tu aku terimpact kak. Entah sebab apa. Aku tak nak pergi jogging tau. Tapi ada seorang akan drag aku suruh pergi jogging sekali dengan dia. Sebab cerita ni impact dia. Tapi benda tu impact aku sekali. Oh, Petang-petang dia aja kan.
Dia nak exercise kena ajak satu rumah. Semua pergi. Tapi kadang-kadang Masalah bukan dia- satu rumah pi. Aku je ke pi. Masalahnya touch ni cerita dia touch. Dia ajak. Kita pergi dengan dia, okey. Ingat dia akan follow lah kita punya apa tu? Kita punya pacing kan? Tak. Dia akan tinggalkan kau. Dia ada pacing dia sendiri. Pacing dia 10 round. Aku 2 round dah menangis lah. Dekat track tu. Dia 10 round macam, oh boleh lagi ni. Aku 2 round tu macam dah, aku nak mati aku 2 round. Tapi memang dulu memang ada mental sikit lah, macam takut gila nak gemuk kan. Time tu. Sampai tahap time puasa makan 3 nugget dulu, ingat Bil? Wah, Gila. tu tak pergi. Yang aku tak boleh tahan dia buat sacrilegious bagi aku. Hantar. Fi, benda yang hang buat telah mengimpactkan aku juga tau. Makan nugget dengan coklat. Coklat sirap. Sedap ke nugget coklat? Hendak dia Itu regulation lah. sebagai mamak. Darah aku yang mamak yang mengalir terbakar tau. Aku dah terbakar luar. Dalam pun dia jadi Tapi macam tak, boleh tahan impact dia was like nugget dengan ice cream lah. Apa lagi? Tak pernah kot. Kau takkan tak pernah dalam fasa dalam hidup kau macam aku nak try benda ni campur ni. Tak. Benda ni campur. Aku ada, tapi aku buat secara sensible. Faham tak? Sensible. Otak aku boleh sebab aku kan dalam F&B industry for the longest time. So, So- kau sentiasa ada lauk. Kau tak pernah kan buka Bak kopi ais. kata patah Kau aku buka kopi ais, ada setakat ada roti pita dengan sos tomato, lepas tu ada sayur cabbage je. Lepas tu that kau one no problem. Sebab aku rasa aku ada food sense lah. Apa yang Fi buat adalah macam sacrilegious. Ajaran Festival lah, sesat. Apa lagi? Apa lagi Fi? Tapi boleh tahan sedap juga. Aduh. Masalah Fi, kau punya tolong tahap Fi. tu memang jauh juga. Aku rasa- Kita tengok macam Aku rasa kita buka comment section ni semua akan maki hang punya. Ingat yang Dia nak kek buat yang rasa contoh yang paling mind blown sekali lah. Bila kau buka peti ais kau nampak kubis kau buat apa? Itu je, sampai itu je. Aku nak sebut. bakar dia ingat. Aku tak nak sebut. Aku cakap tu je. Okay. Kau buka peti ais nampak kubis bulat tu kau buat apa? Itu je. Tak, lepas Tak tu kau beritahu tu aku. tak pergi. Kek dengan sos tomato. Tak boleh tahan tu. So tomato tu basically sama level dengan cherry touch. Sama dengan Bangat apa tu. dah. Tak, kalau ikutkan touch, ikutkan definition, sos tomato tu sebenarnya just Tak, lepas tu dia blueberry try dengan ke sos kot. cili pula. Aku dah faham. Kalau dia stop dekat sos tomato je, aku tak kisah. Jadi, betul masalah dia sos, dia sama level dengan blueberry punya jam. Dia kategori yang sama. Same family, betul tak? Cuma dia punya percanggahan dia tu mungkin tempat dia berbeza lah. Kau dah Tak. try ya time yang Tak, yang apa aku benda siapa nak boleh tanya kat mati hang. Aku nak tanya kat hang, Afi. Hang pernah try kek dengan kicap tak? Kok hang pernah try? Pernah tu. Bangat. Ah, Aku kek- just cheesecake dengan kicap manis. Cheesecake. tak, hang faham tak? Aku duk apa biggest fear aku tau. Lepas tu tiba-tiba dia pernah try. Hang tak rasa macam Setakat ni semua yang try okey je lah. Tak ada yang macam buat macam apa. Ada yang disgusting lah orang kata. Ada disgusting lah setakat ni. tak, orang yang tengok yang disgusted. Unfortunately, sorry to say. Tapi aku rasa itu lah salah satu caranya AV adapt daripada dia makan banyak. Dia makan benda pelik je tu. Dia berubah kau tahu, dia evolve. Evolusi dia yang memberikan impak daripada dia makan banyak tu dia tukar jadi makan Benda pelik. pelik. Tapi tak ke? Dia okay, the thing is aku rasa props to you Afi. How punya level of discipline next level lah. Tu I will give props where props are due. Tahun berapa? 20 berapa puluh tahun? Baru masuk 10 tahun. 10 tahun tak makan nasi. 2015. Tak, Satu dekad tu. bagi pendengar-pendengar sana, kami dah paksa. Aku tak tahu macam mana aku paksa dulu. Aku rasa aku yang paling bangar sekali. Wait, tapi bila fikir balik kan ada pergi camp, dulu ada pergi camp. Kan camp selalu kalau pergi camp dia akan bagi nasi bungkus tu kan. Orang sanggup tak makan tu dia tu.
Sanggup tak makan. Ah. Kiam yang memberi impak kepada hang tu Tak ada, itu dia dah berubah lah. Satu lagi. Ada satu lagi. Tapi macam time tu macam gila lah. Bila fikir balik. Aku ingat lagi Kiam tu adalah untuk orang-orang dekat, tapi dia pun dibuli. Aku masa tu happy gila. Adri relax je. Tak nak pergi lah. Lepas tu akhirnya terselamat. Tak perlu pun cium katak ke apa. Katak kan. Tak jadi princess lah kata. Gila tu. Kena duduk kat bawah atas lumpur apa semua. Macam kita orang ingatkan. Tak pasal sekarang lecturer pun ingat. Lecturer ingat ni tau. Lecturer ingat kan. Camp, dia punya expectation adalah camp best-best. Camp yang main dekat bonfire main gitar ke apa. Macam tu dia punya expectation sebenarnya. Expectation dia orang macam tu. Sampai sana Tapi- main lumpur. Tapi versi yang dia orang apa hire adalah versi untuk camp yang pengawas sekolah tu, yang apa Outdoor. kepimpinan tu. Masalah Yang kalau betul lah untuk acah-acah. kepimpinan, apa benda kena-kena ya military dengan kepimpinan tu? Kena duduk atas lumpur time hujan-hujan, kena masuk kat dalam satu tempat kan. Satu tempat dia macam banjir lah, sebab dia macam air hujan gila kan. Lepas tu dia macam hutan, tapi hutan tu macam jadi kolam. Kita orang kena masuk, kena berenang kat dalam tu. Ada apa dalam tu pun tak tahu. Lepas tu hujan-hujan nak cari apa benda macam gila nak. Hujan lebat tau. Hujan lebat. Tak ada payung, tak ada apa. Kena berbasah-basah. Lepas tu malam tu pula kena ragging pula tu. Sebab ada seorang tu isap rokok kan. Lepas tu versi tu dia ni kan, dia macam marah kan. Dia suruh orang isap rokok tu, isap sekarang, hembus kat muka seorang-seorang. Kena dia hembus asap rokok tu. Lepas tu malam tu kena duduk dalam kelapa sawit seorang-seorang macam tai je. Apa? What have I done? Apa yang orang buat untuk deserve benda ni? Basically dia senang je Fi. Your passing. Baik tu. Kena ni pula, kena bersihkan kandang kambing lah, apalah. Water. Kau punya Bak tengah kata aura patah apa tu? bak Aura- kata aura. patah free labor. free labor. Masalah itu Memang bukan free gila. labor, tak labor. Memang gila lah time tu. Okay. Macam semua orang time tu semua tak tahu nak buat apa lah. Gila lah. Tapi aku duduk dekat hostel, I was happy lah. Main game, Baik, Fortnite, apa lagi aku macam sebenarnya awal-awal tu aku rasa macam damn, asal aku tak dapat dia macam koyak macam I studied so much, macam mana tak dapat dekan lepas dengan experience tu aku macam alhamdulillah. Okay, ni lah namanya kawan Ben. Tapi macam stupid jugalah. Kau belajar susah-susah jadi pandai, tapi kau dapat suffering Apalah. kan. At least dapat experience tu. Okay Dah, je sebenarnya. tak dapat cerita dekat podcast Parpu Kencang. Cuma time Saya dapat Cuma- saya dekat, saya dapat suffering. kita orang ditinggalkan dalam kelapa sawit 2 jam kan tu kot. Seorang-seorang. Jauh-jauh. Dalam kelapa sawit tengah malam. Pukul 2 pagi tu. Bunyi macam-macam kot. Bunyi macam-macam kot. Ada orang time tu takut gila, orang tutup mata, tunggu kan. Lepas tu ada tak tahulah siapa, mungkin orang ke apa, tapi ada macam tiup-tiup kat telinga lah apa, macam tak tahu lah. Sebab dia tutup mata, tak tahu apa benda kat luar. Tapi ada bunyi lompat-lompat lah apa lah, macam what the heck. Dia memang confirm ada benda kacau, tapi disebabkan dia tutup mata, dia tak nampak lah benda. Buat tak tahu je lah, pretend it's not there. Aku kalau kena apa nama dia, semangat malam ke apa benda, dia memang tinggal lah. Aku melawan tu dengan rumput-rumput tu, macam tak kacau je, geli tu, kacau telinga. Semangat malam, apa tu? Dia Nama kan ada, benda. kalau kau pergi camp tu, dia ada nama dia, aku lupa apa nama dia. Dia malam-malam dia akan tinggal kau dekat, kalau kau tu apa, kena dekat sawit kan. Kadang-kadang kalau kau pergi camp dekat area sungai atau hutan dia tinggal kau dalam hutan kau tak. Pukul 2-3 pagi tu. Apa Tahu tak? benda dia punya? Tahu tak hantu dalam sawit, antara hantu yang banyak dalam sawit tu apa? Langsui, Pontianak, Pocong. Dia yang kepala Oh, berapi je kan. Kepala
kepala berapi terbang kan. Itu bila dia keluar dia punya semangat kan. Kepala berapi. Dia Benda-benda punya, tu Tapi- ada dia punya base, Tapi paling banyak kat kalau pesawat tau. dia punya base form dia adalah kuntilanak ke pontianak Wah. lah. Lebih kot Macam lama lah. ada base form involvement. Masalah betul kan. Kalau kau baca dia punya lore dia punya base form dia kuntilanak. Basically penanggal tu. Dia punya next level penanggal lah. Dia cabut kepala dia. Tinggal isi perut je. Next level dia akan tukar jadi bola berapi tu bila dia nak attack. So Bodoh basically evolution boleh basically dia ada evolution semua macam dalam game So, ni. basically dia Pokemon sebenarnya ke tak? Pokemon. Mungkin sebenarnya kita tak sedar bahawa dunia kita ni sebenarnya Pokemon. Kalau Kita je kalau tak nampak tahu. penanggal, kau nampak penanggal tu manusia yang ada ilmu hitam. Sekarang ni jarang orang nampak penanggal lah sebab ilmu macam orang dah tak ada sangat ilmu hitam kan, tapi masih ada je. Nak belajar ilmu tu secara mendalam susah. Walaupun kita zaman ilmu sekarang ni boleh Google Tapi itulah, kita Google, kita dapat ilmu tapi kita tak mendalami. Itu lah nampak impak tu. Tapi Pasti rasanya mah. sebab main punya experience kan, kita rasa kita dah maju. Tapi kat Malaysia ni ada lagi macam kampung-kampung gila-gila. Ada Tak, lagi. dia tak kisah Banyak. ada dia tu. Dia masalahnya ada lagi mentality di mana kita kalau nampak orang senang, kita kena hantar santau. Apa sampahnya mentality rakyat. Basically aku generalize lah Melayu Kau nampak orang senang sikit, meniaga sama dengan kau, aku hantar santau. Alalang cerita lah impak ni. Ha, Tak Bel. pasal 7 ekor kucing aku mati ke tak. Ada aku nak cerita ni. Tak pasal 7 ekor kucing aku mati ke tak. Sebab orang asyik main hantar santau ni. Tak Are fikir you apa sure tu? tu santau? Yang tak atau yang tak erti jaga? Dia kucing takkan tiba-tiba muntah darah, Touch. Kucing takkan tiba-tiba muntah darah. Dia takkan tiba-tiba berak dia Tapi berdarah. takkan- Aku Takkan bersebab tanpa bersebab dia nak santau kucing ke? tak, dia cerita dia just aku punya spekulasi lah. Sebab aku tak nak tunjukkan siapa-siapa. Tapi kalau benda tu datang menyerang rumah or basically target, basically aku dah jadi target kan. Yang kena backlash nya sekeliling lah kan. So sekeliling yang rumah aku memang kebanyakannya. Faham. So kena faham lah. Dia selalunya kalau orang hantar share ataupun santau, kita punya pets kena dulu. Selalunya tu sebab Basically lapisan utama dia lah. tu sebab digalakkan, kalau dalam Islam kot tak silap, digalakkan bela Silap aku dia punya cara dia. bela ikan. Sebab orang yang hantar dia punya cara santau ni function. Orang yang hantar tu kena kuat. Okay, so basically bomoh tu kena kuat lah. Lepas tu bila dia hantar, bila santau tu sampai, dia akan attack benda yang paling lemah dalam satu rumah tu. So kalau dalam satu rumah tu, benda yang paling lemah start dengan binatang kecil lah. Binatang kecil, Tapi- lepas tu baby. Lepas baby, tapi budak. Lepas budak, remaja. Tapi diikut gak Kalau kalau remaja, contoh orang tua yang ada penyakit. So dia akan attack Kalau- benda yang lemah-lemah dalam satu rumah tu. So Dia basically kalau santau orang tu tu- adalah COVID lah. kalau orang tu attack secara besar-besaran macam tu lah. Tapi kalau orang attack tu secara spesifik, orang spesifik tu je kena. Kalau dia betul hantar spesifik, dia kena ada gambar ataupun dia rambut ataupun basically benda yang basically physical. Tapi So tu lah. basically betul-betul dia kena kenal target. Sebab tu orang yang selalu kenal target, dia akan kena direct. Tapi kalau dia tak kenal Itu tapi sebab dia bahaya. nak generalize, dia akan kena. Tapi sebab tu kau tengok kalau bomoh tu kuat, santau dia akan kena on the spot. Kalau bomoh tu bomoh sampah je, dia hantar, dia akan melantun dia punya sihir dia pergi tempat lain. Basically dia hantar dia berdoa je. Basically santau dia apa? terkena atau tak. Reflection spell lah ni. Betul-betul dia hantar santau angin kan. Tahu-tahu tayar kereta je yang kena. Betul-betul santau angin. Tu sebab apa kena baca-baca ayat-ayat pelindung. Selalunya lah kalau contoh orang hantar, lepas tu kita, kalau contoh kita tahu kita ada ilmu kan, ilmu yang betul, yang bukan ilmu biasa-biasa, ilmu yang betul-betul ilmu yang kita boleh rawat orang kan. Selalunya bila kita baca pelindung ataupun kita minta tolong yang orang ilmu, bila dibaca something, hantaran tu akan patah balik. Basically Reflection. betul-betul ada Dia perintah akan lah. balik. Basically reflection spell lah. Dia akan patah balik. Dia Dia ada Uno reverse card touch. Damn it. Aduh. Sebab itu ada. Dekat Malaysia ni banyak sebenarnya. kalau orang yang lemah dia Orang dapat flicker je touch. Dia flicker je. Orang baru tahu tu. Rupa-rupanya kat Malaysia
ada beberapa pihak lah, okay. ramai pihak Tak, lah. sebelum kita sembang macam ni, aku rasa kita bawa tajuk ni ke topik next. 45 minutes. Sebab masa sudah menjadi time. Oleh Tak nak itu, memberikan impact lagi tak? tak memberikan impact, tapi aku rasa topik ni Aku punya last point lah. Memberikan impact paling besar Dutch. Big Bang Dutch. plus 1 point untuk tu lah. Tapi walau bagaimanapun tak boleh catch up fee lah. Sebab Aduh. impact dia telah memberi impact kepada aku sekali. Oleh itu Aduh, aku pemenang dah pada dapat hari ini adalah impact maksima fee. Yeay. Tapi nanti Pasal orang pindah kat sana, orang bawa lagi sekali lah. Nanti jogi betul-betul ikut lah. Weh janganlah. Weh aku tak mau tu. Tolonglah. Orang nak I want all my friends healthy. Bel, hai kau Bel. Kita cari RCK sekali. Pukul 7. Tak payah RCK. Akulah RCK tu. Itulah betul. RCK. Tak silap kat Penang banyak tempat jogging ni. Ada banyak. Jangan risau. Hiking pun ada. Jom. Cari. Okay, so Tasik lah. Tasik best ni. kata pengalah. Aduh. Ini sebuah agenda Yahudi tak? Kau percaya sangat lah Big Bang tu. Ha? Evolusi tu semua. Ini semua. Nak Dia soalan salah kan, tu merepek lah. nak salahkan Yahudi buat Big Bang. Ya, tu kata. Dia Melayu ni bila dah kalah. Ini semua salah Yahudi. So Yahudi lah punca Big Bang. You lock your answer. Okay, tak apa. Fi, apa Bill dah parpu separpunya. Oleh tu Fi, kata pemenang. Terima kasih kerana memberi menang kepada host. InsyaAllah apa nanti pergi sana nanti kita meneruskan kita punya apa Astaghfirullahaladzim. rutin. Setiap aku kalah kan sebab aku Melayu kan. Aku hantar santau angin ni. Janganlah. Petang kita akan pergi jog. Balik kerja jog. Aduh, ya Allah ya Tuhanku. Pergi kerja jogging. Balik kerja jogging. Nak pergi makan jogging. Aku ingat lepas aku habis belajar dah tak ada dah. Rupanya. Boleh. Kita kena. Aduh. Ada kat sana ada macam tempat-tempat macam taman botanikal macam tu ke tak? Ada, jangan risau. Memang cun gila lah. Tak ya, ada padi. Memang cun lah. Okay, Kita so explore semua tempat. Mari kita habiskan podcast pada hari ini. Pada pendengar-pendengar, harap podcast ni memberi impak sedikit dalam hidup anda. Dan untuk kata-kata akhir adalah sebesar mana pun impak yang anda lalui di dalam hidup anda, ingatlah bahawa anda boleh berubah dengan anda punya apa yang anda buat sekarang lah. So, tazkirah sikit lah. So, walau bagaimanapun, subscribe, komen dan juga terima kasih kerana mendengar sampai akhir. Okay, so Jangan lupa komen. Jangan lupa tagline kita. Tagline kita apa? Parpu kecak kasih Sembang Tagline tagline je dia lupa. Sembang kecak kasih terbang. Yeah. Sembang kecak kasih terbang. Yeah, bye. Bye bye. Ciao ciao.